Selamat pagi. Pagi ni kami check out awal. Seperti biasalah sebelum keluar tu Mama akan cek setiap sudut rumah sambil rakam. Sebab kadang-kadang kami terlepas pandang tertinggal barang. Mama pula sejenis was-was. Jadi bila ada rakaman ni barulah hati ni boleh tenang. Semua ni bermula masa kami pergi Cameron Highland dulu. Anak kami tertinggal bantal peluk dia. Puas cari kebetulan Mama pula suka buat vlog. Cek dalam rakaman nampaklah last bantal tu kat mana. Hubungi pihak hotel minta simpankan. Alhamdulillah dapat balik. 3 bulan juga hotel tu tolong simpankan. Allah, bantal busuk dia. Inilah tempat homestay yang kami menginap untuk 1 malam. Kawasan ni luas, tempat parking pun banyak. Siapa yang bercuti ala rombongan Cik Kiah tu sesuai sangatlah datang bermalam kat sini. Okey, kami dah nak gerak ni. Hari ni Papa ajak pergi hiking dekat Gunung Kriang. Sebelum tu kami nak pergi breakfast dulu. Homestay yang kami tinggal tu dekat dengan Stadium Alustar. Tempat funfair yang kami pergi malam tadi tu. Pagi ni nak ke Gunung Kriang pula. Ambil masa 8 minit je Papa cakap. Wah, segar betul pagi ni. Sepanjang perjalanan pula diiringi pemandangan indah macam ni. Oh, itu ke Gunung Kriang? Anak-anak semua tanya. Hari ni kena panjat gunung ke? Haha, sebenarnya ketinggian tahap bukit je. Lebih kurang 217 meter je pun. Tapi disebabkan bukit ni terletak kat Kampung Kriang dalam bukit gunung, maka dekatlah nama Gunung Kriang sampailah ni. Tak banyak kedai buka pagi ni. Nasib baik ada satu kedai ni dah buka. Tapi kat sini tak ada makanan untuk breakfast. Kami sampai pun mereka baru tengah busy nak masak makanan untuk tengah hari. Tak apalah, makan je lah apa yang ada. Janji kenyang. Mama bela macam biasalah, bawa bekal. Menu special katakan. Order air panas kosong macam biasa. Teh special baca sendiri. Selesai breakfast, kita orang gerak ke dataran Taman Rekreasi Gunung Kriang. 2 minit je dari kedai makan tadi. Orang pun dah tak ramai. Maklumlah kebanyakannya suka datang awal pagi. Kami pula tunggu matahari dah naik baru nak keluar hiking. Sebab nak dapatkan vitamin D. Rugilah korang. Manusia yang takut pada panas, kan itu manusia yang bodoh. Sebabnya? Panas sahabat baik manusia. Panaslah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Dan panas juga lah yang menyegarkan badan. Kalau tak ada panas, hamba akan mati. Tuntungku tak akan boleh hidup. Dari itu jangan takut pada panas. Kan dah cakap. Okey, sebelum hiking kami ambil gambar sat. Lepas tu baca doa dulu mohon perlindungan dan dipermudahkan urusan. Kalau korang nak tahu, nak naik Gunung Kriang ni tak memerlukan permit atau guide pun. Percuma je, termasuk parking kereta kat starting point tadi. Nak ke pintu masuk Gunung Kriang ni betul-betul kat belakang tanah perkuburan. Jadi sepanjang laluan ni korang akan melalui tanah perkuburan. Jangan lupa bagi salam dan sedekahkan doa tau. Sebelah ni tokong Cina, sebelah ni kubur Islam. Belum sampai lagi kat pintu gerbang, Papa dah ajak bergambar lagi. Pantang betul nampak papan tanda. Mesti nak bergambar. Ada 10 papan tanda, mau tak gerak kita naik atas. Makin tua macam ni lah kot. Ni yang Koin, ni apa Koin? Ung Kriang. Dah yang ni last. Harap tak ada lagi. Belum hiking lagi dah letih lah yang 3 beranak ni. Okey, jom start. Trek kat bawah ni berbatu-batu je. Tapi okeylah, santai je. Macam naik anak tangga. Tak adalah macam starting point kat Bukit Bendera hari tu. Baru 5 langkah Mama dah semput. Tapi Allahuakbar. Ni betul ni. Ni bukan friendly family ni. Allah. Papa. Ya Allah. Allah pa, takutnya. Dia atas sudah santai. Ya Ratu. Boleh percaya ke? Lagi gertak sikit. aduh, dah kena scan dengan Papa ni. Kat sini baru 5 langkah dah kena merangkak. Lebih teruk dari Bukit Bendera hari tu. Aduh. Mama ingatkan trek kat sini berakar-akar. Rupanya berbatu-batu. Ni bukan hiking dah ni, tapi climbing. Aduh, first time climbing ni. Tak tahulah Mama boleh lepas ke tak. Macam mana aku nak naik? Akhirnya berjaya juga mengharungi pendakian tadi. Alhamdulillah, jumpa balik anak tangga. Kaki pun bolehlah relax sat. Allahu, panjat lagi ke? Kali ni bukan hiking santai-santai. Ni dah climbing namanya. Trek kat sini memang berterusan climbing. Cik baiklah di setiap climbing akan ada laluan santai. Bolehlah cooling down sat. Okay ke? Slowly. Wih, Bella ni bukan main semangat dia panjat bukit. Laju betul dia kat depan. Cik baiklah ada abang tolong jagakan. Harapkan Mama memang tak lah. Kita bawa beg bapak besar. Dia bawa drone lah, dia bawa GoPro lah macam-macam. Tapi pakainya tak sangat. Kecap dia. Lajunya lah dia orang ni. Okey. Oh. Okey ya. Apa okey? Dia ni kan saja je mengajuk Mama lah tu. Adik-adik semua kat atas. Tak ada adik laju.
okay, Bella? Are you okay, Bella? Ah. Wah. Ui, tingginya. Aduh, lubang. Oi. Apa? Baru checkpoint nombor 1. Iyalah tu. Papa kata ada 10 checkpoint. Ada 10 checkpoint. Nak turun balik. Tahniah anda sampai checkpoint pertama. Punyalah banyak kali duk memanjat je. Baru sampai checkpoint pertama ke? Alahai, papai pula saja je nak takutkan mama kata ada 10 checkpoint. Memang saja dia ni. I'm not scared. I'm so tired. Hei, apa ni kat sini pun nak ngusik-ngusik. Gua Batu Kapur. Laju seorang tu kat depan. Hari tu kat Bukit Bendera. Nangis-nangis dah. Dia suka naik macam ni kot. Apa hal macam menurun balik? Dah nak naik menurun pula. Betul ke ni? Kita nak menaik. Dia nak ambil Ambil apa? jalan slope. Safe. Apa tu? Bahaya. Kat sini bahaya. Oh, kat situ. Ya ke dok? Ada lubang bahaya. So, turun sini balik. Tu dok ni. Tu kau nak ambil kiri je. Nampak signboard tu? Corner kiri. Nampak tak nampak? Kalau tak nampak bahaya. Nak mari pun. Bahaya, bahaya. Bahaya betul train menurun ni. Banyak betul lubang dan batuan tajam. Silat langkah, na'udzubillah. Risau kat anak kecil kat depan je. Laju benar depan tu jalan. Bukan nak tunggu kami kat belakang ni. Tengok tu dah hilang. Nak kono ni. Tunggulah. Lepas tu menaik pula balik. Apa asal menurun balik ni? Tak faham akulah. Nampak tu kita nak seberang jurang. Seberang jurang. Jurang. Kita nak seberang ke jurang. Jurang puncak. Yo. Tak faham lah mama. Dah pernah naik tadi. Tiba-tiba rasa macam sia-sia je bila kena turun balik. Bingung kejap. Lepas papa ada explain barulah mama faham. Wah, cantiknya. Tapi hati-hatilah dekat tebing ni. Ui, seram. Dah sampai checkpoint kedua. Lajunya nak naik atas tu. Sabar, bawa tenang. Betul budak-budak ni. Mama baru je nak rehat. Korang dah nak jalan. Tak kasih can langsung mama nak rehat. Oh, naik balik. Tiba-tiba kecoh kat depan. Mereka beritahu jalan tutup. Tutup? Hai, kita salah jalan kah? Panik mama. Risau takut sesat. Rupanya Dia tutup jalan. Yang ni ke gua. Betul. Nak ke puncak. Gua terus puncak. Puncak naik atas. Diorang ni. Tutup. Tu tunjuk atas sana tu. Nama gua Gua terus sana. Puncak ke sana. Jom. Bisu. Sebelum hujan. Cepat nak hujannya ni Oh my god. jauh lagi rupanya nak sampai ke puncak sana. Sambil memanjat tu, sempat lagilah kami sembang pasal Gunung Keriang ni. Rupanya Gunung Keriang ni berasal dari Batu Kapur. No wonder lah ada gua Batu Kapur kat sini. Tapi hari ni kita orang tak sedia untuk explore gua. Cuma datang climbing ke puncak je. Trek pendakian lebih kurang 900 ke 1 km. Kalau baca review 30 minit juga nak sampai puncak. It depend lah juga. Kalau buat family macam kami ni, mau sejam juga agaknya. Gua apa? Tak tahu. Bukan boleh masuk pun kan. Lubang je. Tak ada apa pun. Laju korang nah. Tak sangka mama masih boleh bertahan lagi. Memang beza sangatlah hiking atas trek dengan climbing ni. Tak tahulah kenapa. Train naik ke Bukit Bendera itu terasa penat sangat. Kalau climbing ni tak adalah penat mana pun. Bella mana Bella? Kat mana pula budak-budak ni? Panggil pun tak jawab. Cepat-cepatlah kan kejar mereka. Checkpoint 3. Rupanya mereka tunggu kami kat checkpoint 3. Budak-budak ni buat risau je lah. Ada berapa checkpoint ni cakap betul-betul. Dia tadi kata ada 10 checkpoint. Ni dah 3. Dia cakap 10. Kalau 10 nak turun balik. Macam mana dah Bella? How do you feel? Best?
Oh, suka mendaki dia tak suka jalan-jalan macam tu. Bosan jalan You enjoy Nak. this one? Dia enjoy manjat-manjat. Ma, Ya. I saw baby snail. Bukan siput biasa dah tu. Ni mesti siput apple. Siput apple? Cina. Haha, mati-mati Mama ingatkan diorang jumpa baby snake. Rupanya baby snail. Alhamdulillah, sikit lagi nak sampai puncak. Tengok excitednya mereka semua. Tak sabar nak tengok view kat atas lah tu. Wait. Hati-hati tu. Tingginya. Mama lepas ke tak ni? Tengok tu, laju pula mereka tu manjat. Bagi mereka macam senang lah pula. Kau manjat. Okey, turn kita pula nak manjat. Oi, yang ni lagi ekstrim. Silap langkah boleh jatuh tu. Tambah pula batunya tajam. Hati-hati tak memanjat. Alhamdulillah, tak sangka kami boleh sampai kat puncak ni. Sumpah, cantiknya view kat sini. Hilang terus penat lelah kami mendaki tadi. Macam mana Bella? Yeah. Seronok ke? Ya? Kenapa seronok muka macam tu? Nampak koyak. Malu nak tunjuk gigi dia. Rupanya ada banyak lagi port base kat atas ni. Tapi nak ke sana kena hati-hati. Sebab kat puncak ni penuh dengan batu-batuan tajam. Bukan biasa-biasa tau. Bella, careful Bella. Hati-hati ya, batu ni tajam betul. Aku tak tahu nak explain macam mana. Hanya orang yang pernah naik kat sini je yang tahu. Memang kena jaga betul-betul langkah tu. Lebih-lebih lagi yang bawa anak-anak kecil. Kalau jatuh terduduk atau terbaring atas batu ni, tak tahu macam mana nak habaq. Lepas je berdrone, Papa ajak pergi kat surau kat depan. Ada pondok kecil kat atas ni, mereka jadikan surau. Jom pergi surau. Surau ni dibina oleh komuniti hiker kat sini. First time kami jumpa surau atas gunung ni. Papa pun tak melepaskan peluang solat kat sini. Sambil duduk layan view, saya bansat dengan anak-anak. Tanya mereka, so far tempat hiking mana yang best? Oh, yang tetap dengan Bukit Bendera. Tapi tak sampai-sampai pun. Kiki kan yang sini. Hiking sini okey tau. Tak penat tau. Haikal? Haikal Gunung Pulai jugalah. Selesai je solat duha, Eka ajak pergi kat satu lagi port atas ni. Nampak menarik katanya. Dan satu hal lagi nak kena rendah batu-batu tajam ni. Wow, betul lah kata Ekal. View kat sini lagi jelas. Nampak semuanya. Rasanya setengah jam kami kat sini. Tinggal kami je kat atas ni. Papa dah ajak turun. Korang layanlah dulu view yang kami rakam kat atas ni ya. Alhamdulillah, selesai sudah misi kami mendaki Gunung Keriang. Pendakian kami yang paling best buat masa ni. Penat pun tak terasa sangat sebab sepanjang perjalanan kami diiringi kicau burung dan pemandangan keliling yang sangat cantik. Syukur dapat juga menawan puncak gunung dengan selamat dan dapat melihat keindahan alam yang sangat menakjubkan. Alhamdulillah, semua selamat, tak ada yang cedera dan tak ada gangguan sepanjang perjalanan. Okey, sekian dulu kisah kami 7 beranak. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi. Bye.